Namun dipetik, Jana Nick dakwa pernah diburukkan Ibu Puteri Balqis dalam grup WhatsApp selebriti. Sejak itu, saya dipulaukan. Pelakon dan pengacara Jana Nick tampil memberikan respon susulan namanya dipetik oleh aktris Puteri Balqis dan ibunya Nor Rashikin Muhammad Aziz. Jana atau nama lengkapnya Nurul Jana Munir mengakui tidak tahu punca kemarahan Puteri Balqis terhadapnya. Malah dia juga terbuka dan bersedia untuk berbincang bagi menyelesaikan perselisihan faham antara mereka. Dalam hantaran yang sama, Jana mengimbau kembali momen lama ketika dia dan Puteri Balqis berlakon dalam set penggambaran yang sama. Sementara itu, Jana turut menjelaskan bahawa perkenalan bersama Puteri Balqis terlalu singkat selain mereka berdua tidak pernah mengenal antara satu sama lain secara mendalam. Bagaimanapun, Jana mengakui dia amat kagum dengan bakat dan semangat yang ditunjukkan oleh Puteri Balqis sejak kecil. Mengulas mengenai hantaran di aplikasi Trik yang menjadi punca pertikaian, Jana menjelaskan bahawa kenyataan itu bersifat umum dan tidak mempunyai kaitan dengan kemelut Puteri Balqis dan Mia Sara. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.